Jom bangunkan semua. Nasib baik tak mati lemas. Itu piramid ke? Aku rasa betul. Jom tengok. Weh korang, aku jumpa pintu batu. Aku rasa dalam ni kita boleh dapat peta menuju ke piramid 2. Jap, aku cari dalam buku kerajaan. Tak payah cari dalam buku, biar aku settle pakai mantra aku. Dah mula dah tu. Piramid purba, piramid batu. Cepatlah buka pintu hatimu. Kau ingat ni pintu ajaib, ha? Kau nampak benda yang macam ronda tu, ha? Itulah kunci masuk. Kau kena buat 3 kali. 1, 2, 3. Tak terbuka pun. Memanglah. Sebenarnya itu roda je. Hahaha. Nampak je pandai tapi sebenarnya bodoh. Kau yang pantun macam budak-budak, kau jangan nak bising. Kau ni nak makan tumbukan aku ke? Kalau berani, marilah sini. Jangan bergaduh. Kita kena selesaikan masalah ni sama-sama. Lantak korang lah. Apa yang susah sangat nak buka ni? Sebenarnya dalam buku kerajaan ada tulisan kuno kat pintu. Kita kena terjemahkan bahasa kuno ke bahasa Melayu. Kan ada tulisan kuno. Maksudnya adalah pintu terbuka. Kan pintu terbuka. Jom masuk. Seramlah pula weh. Bu. Kelakar gila muka kau. Gaduh je kerja. Tunggu, ada 2 jalan. Kita orang pilih kanan. Wah, banyaknya tulisan kuno. Kenapa banyak tulisan lama? Demi tetapkan budaya kerajaan, diorang buat tulisan bahasa lama. Weh, tengok ada pintu.